Kenapa 90% usahawan tersangkut di awal jalan dan cara nak lepasi masalah ini? Korang perasan tak? Mula-mula ramai orang semangat nak mulakan bisnes. Tapi lepas 3 bulan, senyap. Page tak update. Barang tak promote. Semangat hilang. Duit pula sap. Bukan sebab bisnes tu tak bagus. Bukan sebab produk tu tak laku. Tapi sebab dia tersangkut dalam fasa awal. Fasa ni ramai yang tak lepas. Sebab tak tahu nak beza antara semangat dengan sistem. Faizal pun pernah melalui fasa yang sama. Mula-mula semangat gila. Siang malam fikir idea. Tapi tak ada tuju. Sampai satu masa, Faizal sedar. Semangat tu boleh hilang. Itu biasa. Tapi kita jangan keluar daripada sistem. Kalau korang harap motivasi dari orang je, lama-lama korang akan burn out. Punca ramai tersangkut. Pertama, tak ada plan mingguan. Yang kedua, tak ukur apa yang terjadi. Yang ketiga, tak ada mentor untuk tegur bila kita tersasar. Akhirnya, dia pusing-pusing kat tempat yang sama. Dah setahun, tapi rasa macam baru mula semalam. Nak lepas, korang kena buat 3 benda ni. Pertama, jelas matlamat. Apa sebenarnya korang nak capai? Income ke? Masa ke? Legasi ke? Yang kedua, bina sistem. Jangan buat ikut rasa, tapi ikut rutin dan plan. Yang ketiga, cari coach atau circle. Sebab bila korang seorang-seorang, otak korang akan tipu korang sendiri. Ingat tuan-tuan, orang berjaya bukan sebab dia tak jatuh. Dia berjaya sebab setiap kali jatuh, dia tahu macam mana nak bangun balik. Jadi, kalau korang tengah rasa tersangkut sekarang, mungkin bukan sebab korang lemah, tapi sebab korang belum jumpa cara yang betul untuk jalankan bisnes. Macam biasa, jika nak tahu bisnes apa yang Faizal tengah buat ni, cari Faizal kat sini. Ingat, percaya dulu sebelum berjaya. Assalamualaikum.